Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang di sebelah kanan, ya. Share, like dan komen. Okey. Kita nak bercakap tentang tanda-tanda awal stroke. Bila kita dapati bahawa muka kita kebas, okey, so itu merupakan sebagai lengan kita lemah, sukar kita nak bercakap dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda awal kita kena serangan stroke. So mungkin tanda awal stroke ini. So bila kita mendapat tanda-tanda awal, sila lakukan sesuatu, bertindak segera, hubungi pihak hospital. Walau bagaimanapun kita ada vitamin daripada Shaklee ataupun nutrisi yang boleh membantu pemulihan. Jangan tunggu sehingga terlambat. Alright, bila kita dah ada rasa muka kebas, dengan lemah-lemah dan susah kita nak bercakap, sila hubungi pihak hospital dengan segera. Alright, dan kenalilah tanda-tanda stroke. Terima kasih.